Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Tahun 2010, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 punya. 2.5 punya auto punya. Harga jual 25,800. Ini Pajero dia sebiji 7 seat lah, MPV lah, macam MPV. Dia boleh duduk 7 orang. Tapi dia pakai diesel. Dia pakai diesel punya. Dia punya engine sama itu Mitsubishi Triton sama lah. Mitsubishi Triton sama. Okey. Sama. Sama Mitsubishi Triton punya engine. Tapi dia harga jual 25,800. Cak kita sudah spray lah. Saya bunga besar-besar. Tapi ini saya rasa jalan raya banyak bising lah sebab bunga besar. Dia besar punya. Dia punya bunga. Okey. Dalam macam ni. Semua leather. Semua leather, aircon sejuk ah. Aircon sejuk. Aircon memang sejuk. Dia punya mileage kat sini. Okey, dia punya ini touchscreen braille lah, sudah lama punya. Belakang. Dia belakang ada aircon ah, belakang ada aircon. Tepi pintu semua ada leather punya. Sebab tadi saya cari sini aircon tak ada, atas pun tak ada. Belakang sini ada. Kat sini. Ya, memang aircon sejuk. Belakang boleh duduk 2 orang, sini 3, sini 2. Jadi 7 orang. Serupa macam MPV lah, tapi dia dekat jalan diesel, dia tinggi, boleh masuk kebun. Satu family boleh masuk kebun, pergi off-road. Tapi dia 2 view aja. Tak silap ini 2 view aja. 2 view saja, bukan 4 view ah. Harga jual 25,800. Harga cash. Kalau nak lu kedai muka 10,000, bulanan 875. Ikat 5 tahun lah lu kedai. Kalau bos-bos dan kawan-kawan si peminat, boleh kontak saya lah, tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.